Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Berikut merupakan perkongsian Farah Ahmad di akaun Instagramnya. Al-Fatihah buat syurgaku, Muhammad Firdaus Muhammad Hanif. Sudah 5 hari Pit meninggalkan orang-orang tersayang. Alhamdulillah, syukur sebab dalam pilihan kita sudah pasti kita pilih yang terbaik. Sebab itulah awak akan pilih dan buat yang terbaik saja dalam hidup awak. Dan pilihan dan keputusan awak sangat tepat walaupun di nafas terakhir awak. Seperti awak selalu cakap, insya-Allah tak apa, nanti Pit settlekan. Mesti orang akan bertanya macam mana settlekan. Kenali awak bila ada masalah. Awak tak akan mengikut arus masalah, tapi buat tak ada masalah. Tapi tahu awak akan risau, awak akan tidur. Pi mancing, cuci, buka, togelkan motor, jejalan happy-happy dengan anak-anak dan Farah. Tapi dalam masa yang sama, otak awak akan berjalan dan doa mintakan Allah tidak pernah lekang dalam hati awak. Tup-tup masalah selesai. Dan kita pula rasa lucu semua menyelebahi awak je. Awak je semuanya lepas. Allahu, hingga di saat terakhir juga awak menang dengan kita orang kerana awak tahu pilihan awak tahu sayang Allah pada awak tidak sama dengan sayang dari yang bernyawa di dunia. Ampit, Farah bangga tak terkira hingga tak mampu nak bersedih. Asyik tersenyum bila ingat, dengar, cari jumpa, lihat Pit walaupun Pit dah tak bernyawa. Dalam hati berkata, mengapa perlu aku menangis bila menatap jasad yang tidak bernyawa itu sangat sempurna. Betapa Allah menjaganya dengan baik. Mengapa perlu aku menangis dikala suamiku terpilih untuk mati syahid. Mati yang tidak dapat kita pilih atau plan, kerana mati yang tiada satu pun yang bernyawa boleh bagi kecuali Allah SWT. Bagi seorang isteri sudah pasti setiap doa dititipkan suami, diampunkan dosa, dimasukkan syurga. Bila tahu awak syahid, ya Allah, Kau maha adil, maha penyayang. Apalagi aku seorang isteri mahu. Hadiah yang paling besar buat aku dan anak-anakku dari suamiku dengan izin Allah SWT. Sudah pasti aku rasa kehilangan, sudah pasti aku rindu, sudah pasti aku sedih. Tetapi aku senyum kerana aku bersyukur kerana suamiku terpilih dapat green card dari Sang Pencipta. Dan ianya patut aku raikan dengan senyuman dan semangat yang kuat. Aku perlu kongsikan senyuman dan semangat agar sama-sama kita rasa betapa tenangnya bila kita jumpa titik keredaan Allah. Terima kasih Allah, sungguh cantik aturanmu ya Allah. Kenapa? Encik Firdaus tak percaya ke? Farah berjaya masak ikan kenerak yang awak last mancing sebelum hari kejadian. Aiman dah tunaikan hasrat awak. Di hari kejadian, ketika sampai Syam, kawan Pit yang selamat bagi tahu Pit ada simpan ikan nak bawa KL, suruh Farah masak. 28 hari bulan, Aiman kawan Pit yang sewakan bot WhatsApp. Dia punya minta maaf tak dapat jaga keselamatan arwah sebab sepatutnya dia pergi sama tapi dia demam. Aiman teks sehari sebelum arwah tak ada, arwah ada dapat ikan, hajat dia nak bawa balik suruh akak masak. Arwah cakap, kerinting aku tiada masak lah Man. Apa masakan pun kerinting aku boleh masak lah Man. Aku nak suruh kerinting masak tempoyak ikan ni Man, confirm padu Man. Allah. Awak, Farah tahu awak dah tak ada. Dan tak ada makna kalau Farah minta maaf. Tapi Farah tahu awak tak pernah tak maafkan orang. Selalu apa jadi awak sejenis tak ambil pot. Yelah, lama Farah tak masak sejak awak outstation dan Farah pun busy. Tapi Farah berjaya masak, tapi siang je tak. Sebab ikan tu besar sangat. Selalu dapat ikan awak siangkan siap-siap, tinggal masuk kuali je. Yang ni Farah suruh Abang Alus hantar kedai suruh siangkan. Farah masak gulai tempoyak dengan asam pedas sebab mama awak tak makan tempoyak. So malam ni kenduri, Farah ada jemput ke kawan mancing awak sekali untuk mereka lepas rindu. Awak, terima kasih tahu selalu ingat kita. Kita akan ingat kata-kata awak Encik Firdaus handsome. Pray for Pit Hanif. Ini pula komen-komen netizen.